Hai semua, hari ini saya nak share sikit pasal rawatan Aspirate Knee. Ramai yang takut dengar nama dia kan? Tapi sebenarnya simple je proses dia. Sebelum itu, mari saya perkenalkan apa itu aspiration of knee. Sebenarnya, ialah satu prosedur perubatan untuk keluarkan cecair berlebihan dalam sendi lutut yang biasanya berlaku disebabkan bengkak, radang atau sakit lutut yang lama tak sembuh. Jom kita tengok proses rawatannya. Mula sekali, doktor periksa lutut itu dulu, kawasan mana yang ada cecair terkumpul. Selepas itu, doktor akan suntik ubat bius ringan, jadi kalau tak rasa sakit pun masa proses itu. Dia dah kebas, barulah doktor akan guna jarum halus khas untuk sedut keluar cecair dari dalam sendi itu. Proses ini biasanya masa beberapa minit saja. Lepas siap, kawasan itu akan ditampal. Doktor mungkin akan bagi ubat atau nasihat supaya rehat sekejap. Yang bestnya, cecair itu dah keluar, itu rasa ringan, kurang tegang dan lega sangat. Kalau korang ada masalah lutut bengkak, jangan tunggu lama-lama. Boleh terus buat rawatan Aspirate Knee yang klinik keluarga Elena Selayar. Terima kasih.